Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat berhari minggu. Apa khabar semua? Sehat? Kalau sehat, Alhamdulillah. Hari ini saya nak sambung topik yang semalam. Kalau semalam tu, saya post cerita tentang orang dulu cari menantu untuk anak lelaki mereka. Begitu juga untuk cari menantu untuk anak perempuan mereka, macam mana cara. Hari ini saya nak bahas tentang kalau kita nak kahwin dengan janda, balu atau duda. Saya dulu anak dara, saya tak tahulah dulu-dulu. Kalau makcik-makcik, nenek-nenek suka bercerita dengan saya selain daripada mak saya. Saya masih ingat lagi pesan mereka sampai sekarang, even saya dah kahwin pun. Dah tua-tua ni, apa yang mereka cakap tu, kalau kita renung-renungkan, kita fikir-fikirkan balik, ada juga betulnya. Contohnya, kalau kita nak kahwin dengan duda, tengok dulu duda tu, dia cerai mati ke cerai hidup. Kalau dia duda cerai mati, anak kecil-kecil lagi, cuba tengok betul-betul dia kahwin dengan kita sebab dia sayang kita, suka kita, ataupun semata-mata untuk ada pengasuh untuk menjaga anak-anak dia masih kecil. Kalau setakat dia nak cari pengasuh untuk anak-anak dia supaya ada orang yang boleh jaga anak-anak dia yang masih kecil-kecil, tapi hati dia tak ada dengan kita, buat apa? Betul tak? Kita kalau nak kahwin pun biar ada rasa kasih sayang, rasa cinta, menghormati, menghargai, betul tak? Tapi kalau dia masih lagi tak boleh melupakan, contohlah arwah isterinya kan, tapi nak kahwin dengan kita supaya kita boleh jaga anak dia. Kalau kita sanggup tak apa, tapi kalau kita rasa macam tak adil untuk kita, jangan paksa diri. Takkan bahagia kita nanti. Sebab kita kahwin bukan untuk sehari dua, kalau boleh seumur hidup, betul tak? Hingga ke akhir hayat, insyaAllah. Jadi fikir-fikirkanlah, kaji betul-betul. Nak ke tak nak? Tanya betul-betul lelaki tu. Yang kedua, kalau dia duda yang bercerai hidup. Kalau dia duda yang bercerai hidup, apa yang nak kita fikirkan? Banyak. Kalau dia masih muda, mungkin dalam awal-awal 30-an, 20-an, awal 30-an, dekat 40, kita masih boleh, orang kata apa? Rata biasalah. Orang muda-muda ni kadang-kadang darah muda, panas baran, betul tak? Ikut emosi. Kalau bercerai tu kita macam tak terkejut sangatlah. Tapi perlu juga kita tahu apa sebab punca perceraian tu berlaku. Macam mana kita nak tahu? Tanya orang yang terdekat-dekat dengan dia. Contohnya, yang paling baik, cuba kenal dia punya bekas isteri tu. Tanya apa punca mereka bercerai. Tak salah kita tanya sebab kita ni nak mempertaruhkan, menyerahkan seluruh hidup jiwa raga kita pada lelaki tu. Jadi kita kena selidik betul-betul. Jangan babi buta je terima macam tu. Jangan. Kalau kita terima membabi buta macam tu je tanpa kita kaji selidik, esok lusa kita yang makan hati. Kenapa kita perlu tahu? Kena tahu. Sebab
Kalau kita tak tahu apa punca dia bercerai, apa punca mereka berpisah, takut-takut nanti terjadi juga pada kita. Contohnya, kalau ada seorang lelaki yang orang kata biawak hidup, panas baran, pemalas, apa lagi, kedekut, lelaki yang lebih pentingkan hobi daripada keluarga, macam-macam lah, macam-macam. Takkanlah kalau kita fikir logik kita nak kita jadi mangsa kedua, betul tak? Jadi itu sebabnya kita kena kaji selidik. Contohnya kawan-kawan dia, kawan-kawan lelaki tu, orang-orang yang terdekat lah dengan dia. Lepas tu yang paling elok, kita tanya bekas isteri dia. Cuba dengar bersih dia dengan bersih bekas isteri dia, bercanggah tak? Kadang-kadang yang perempuan cakap macam ni, yang lelaki cakap macam ni. Betul sebab kalau kita berkawan dengan duda yang bercerai hidup ni, kita jangan mudah-mudah nak terima tau. Kita kenal dulu, tengok dia. Bila dia berbual dengan kita, bercakap dengan kita, layanan dia pada kita macam mana. Kita kan ada otak, Allah bagi ada akal fikiran. Dia fikir. Seiring sejalan tak dengan tindakan kata-katanya tu. Betul tak apa yang bekas isteri dia, kawan-kawan dia cakap tentang diri dia tu. Kita kena kaji. Jangan bila kita kahwin dengan duda yang bercerai hidup ni, kita rasa macam, oh tak apalah, masa lalu dia. Ya, kalau kamu boleh terima masa lalu dia, jangan pula kamu pun nanti jadi masa lalu juga. Sebab tu kita kena kaji, kita kena betul-betul. Kena bijak-bijak. Bukan mudah ya, kita nak serahkan kebahagiaan kita pada orang lain. Lepas tu, satu lagi kategori yang harus kita ambil berat. Bila lelaki yang berusia bercerai. Saya cakap lah, perempuan kalau dia dah tua, dia jarang-jarang berlakulah dia mau bercerai, berpisah dengan suami dia. Betul tak? Tambah lagi kalau dah berusia. Kecuali kalau lelaki tu ada masalah daripada sikap, tanggungjawab, layanannya pada isteri. Kalau dah lelaki yang berusia diceraikan, isteri dia minta cerai, berpisah, something wrong lah tu. Ada yang tak kena. Tu saya cakap. Mana yang tua tu tahulah. Isteri takkan minta cerai kalau suami tak betul. Bila dah berusia. Selalunya kalau suami tu baik, menjalankan tanggungjawab, menghormati isteri, menghargai isteri, InsyaAllah kekal hingga ke hujung nyawa, ke akhir hayat. Sebab perempuan ni, kalau elok, rupa kau macam mana, kau boroi ke, kau hitam, kau kurus ke, kau macam mana pun, dia tetap bakal setia. Sebab perempuan dia makhluk rasa, dia ikut perasaan. Dia bukan ikut logik sangat dah. Kalau kau baik, memang kau susah macam mana pun dia tak akan tinggal. Itu perempuan. Itu sebablah tak salah pun kalau kita nak berkahwin dengan lelaki yang berpisah, hidup atau mati, cerai. Macam tu juga perempuan. Kalau perempuan tu janda, kena juga kita selidik. Kenapa dia jadi janda? Apa sebab dia jadi janda? Jangan terima bulat-bulat. Sebab kita ni manusia biasa. Mesti ada cacat celanya lah. Tak sempurna pun perangai kita ni. Kalau rasa boleh terima, kita boleh rasa, oh tak apalah. InsyaAllah nanti aku boleh ubah dia ni. Tak apa. Sama je. Kalau perempuan ke lelaki tu, janda, duda, balu. Kalau balu tu, kita bolehlah sikit pertimbangkan sebab dia berpisah, kematian suami. Kuranglah sikit rasa risau kita tu. Tapi kalau yang bercerai hidup ni, kita kena kaji betul-betul apa sebab. Saya ni pun perempuan juga kadang-kadang
Yang namanya pun perempuan, manusia. Ada lelaki boleh terima kekurangan kita, ada lelaki tak boleh terima, kita juga lelaki. Ada perempuan boleh terima, ada yang tak boleh terima. Sebab tu kena kenal betul-betul, kaji betul-betul. Jangan ikut sangat rasa, perasaan tu, oh aku cinta dia tak apa. Kalau bercinta tu, kentut pun dia kata sarung kasturi. Cuba dah duduk sebumbung tu, ada masalah. Baru betul-betul ujian. Yang kata sarung kasuri, buat bangkai terus. Makanya hati-hati. Jangan babi buta buat keputusan. Oh tak apalah kalau dia tak adakan Tuhan jodoh aku ni. Usaha dulu. Kaji dulu. Fikir dulu. Lelaki ni dinilai dari mana? Bukan kata-kata janji-janji manis. Lelaki ni kita nilai daripada tindakan. Dia kurang bercakap, tindakan lebih. Tapi kalau dia banyak janji manis, banyak bercakap, tindakan tak ada, tak payahlah. Anggaplah itu kentut di bawah angin lalu. Tak ada boleh apa-apa kesan pun. Contoh juga perempuan. Kalau perempuan tu boleh terima diri kita, contoh macam kita tak kaya sangat, tapi kita rajin. Kita tak kacak, kita tak handsome. Susah senang boleh, sabar. Boleh. Perempuan macam tu kita nak. Yang sanggup susah payah. Sanggup sama-sama berusaha untuk naik, meningkatkan hidup. Yang boleh menyokong. Itu boleh kita timbangkan. Tapi macam saya cakap, lelaki kita nilai pada tindakan. Perempuan kita tengok bila kita susah dia sanggup bersama. Dia sanggup support kita, sokong kita, sabar. Tunggu kita, sabar dengan kita punya perangai. Itulah yang terbaik. Jadi pandai-pandailah korang semua, anak-anak, adik-adik semua yang masih single kat luar sana tu. Yang kamu nak serahkan keseluruhan hidup kamu, kebahagiaan kamu. Kalau boleh nak berumah tangga sampai ke akhir hayat. Fikir betul-betul, kenal betul-betul, kaji betul-betul. Jangan sangat ikut perasaan. Itu je lah mak nak pesan, kakak nak pesan, makcik nak pesan. Untuk semua anak-anak muda yang belum berkahwin tu. Tak kira lah anak dara ke, single mom ke, single father ke. Semoga kalian semua diberi jodoh yang baik-baik. Nak yang terbaik, jadilah yang terbaik dulu. Itu je saya nak cakap. Nak yang terbaik, baiki diri dulu. Nanti insyaAllah Allah hantar yang baik-baik. Okey? Itu je lah saya nak kongsikan hari ni. Terima kasih sebab sudi menonton. Sudi dengar saya bebel. Assalamualaikum. Terima kasih.